Baru tak kejar kami, bateri telefon ni yang habis. Ish. Pendekar zaman sekarang. Keris ada, power bank pula tak ada. Anak-anak, pendekar bukan diukur dengan telefon, tetapi diukur dengan ilmu, budi dan keberanian. Ini berani tu. Betul ke? Kalau siang berani, kalau malam takutlah sikit. Kamu betul nak jadi pendekar? Ya tu, saya paling layak. Saya paling kuat. Tapi saya paling handsome tu. Ada-ada saja kamu. Kalau macam tu, dudukkan silat kamu. Ya saya yang boleh. Dah. Apa benda yang kamu buat ni? Kamu Abu. Tunjukkan bakat kamu. Tengok ni, pendekar senang. Hahaha. Ini kau kata silat? Ini silap ni. Amin, kau pula dengan kata kau teret. Alamak, sifat saya terkoyak tu. Aduhai, macam-macam. Dahlah, pergi masuk rumah. Minta makcik kau jahitkan. Mereka bertiga pun naik ke rumah untuk menjahit sesuai koyak. Tiba-tiba, Tok Guru memanggil mereka kembali ke laman. Adi, Abu, Amin, datang kamu kemari. Sebelum kita belajar langkah-langkah silat, Tok nak buat satu perlawanan. Perlawanan apa pula? Kita berlawan empat. Baiklah, Ali dan Abu yang mulakan. Silakan. Pergi ke kedai, menaiki basikal. Basikal rosak. Hahaha. Aku punya pantun lah. Dengar sini pantun aku. Pergi ke kedai menaiki kereta, tapi jalan-jalan lampu pula merah, tak boleh jalan. Oi. Kamu ni pantun ke macam kita? Aduhai. Macam ni cara nak pantun. Dengar ya semua. 2, 3 kucing berlari. Mana nak sama si kucing belah. 2, 3 boleh mencari. Mana nak sama makcik kau sorry. Terai nampak tu. Yang tu kamu tahu tu. 2, 3 kucing berlari. Mana nak sama dengan si kucing belah. Hai, kalau macam tu tu, kami balik dululah. Kami nak berlatih pantun pula. Kita jumpa nanti ya tu. Assalamualaikum. Dua hari lagi, kampung ini akan diadakan pesta muda-mudi. Berbagai persembahan perlu dipersembahkan pada malam itu. Ya nak, bapak di sini. Ada apa? Bapak, nanti setiap keluarga perlu buat persembahan pesta muda-mudi. Kita nak buat persembahan apa, Pak?
untuk suka-suka, enjoy-enjoy. Suka hati kamu lah. Bapak ikut je. Apa kata kita menari, Pak? Menari lagu apa? Bapak ikut je saya. Bapak bangun. Sudah siap belum? Udahlah, bapak dah berdiri dah. Sudah siap ke belum? Ya Rabbi, sudah. Jalan-jalan dengan semangat lagu. Apa ke benda lah anak-anak oi. Cuba kita menari lagu-lagu tradisional. Okeylah Pak, lagu apa kita nak menari ni Pak? Dah, kita cuba lagu joget. Yelah, sakit tinggal aku. Anak-anak punya pasal. Malam pesta menanti telah tiba. Berbagai persembahan akan dipersembahkan. Kini tiba masanya untuk penghulu merasmikan majlis ini. Terima kasih kepada semua penduduk kampung yang memeriahkan pesta muda-mudi pada malam ini. Semua sihat? Tak dengar? Boleh kuat sikit? Semua sihat? Alhamdulillah. Saya sangat gembira apabila orang tua dan muda memanfaatkan tradisi seperti pantun, tarian dan silat. Disebabkan saya sangat teruja, saya persembahkan satu lagi persembahan. Nak tak? Ayo, dari bersama.